Jadi saya ingat kawan-kawan dan saya sekalipun, bila kita dapat sahaja berita kata anak ini ditemui di sungai dan sudah meninggal dunia, maka kita pun beranggapan bahawa ini merupakan satu insiden lah. Ianya ada unsur jenayah. Kita timbul kembali isu ataupun kes adik Zain Rayyan, yang mana saya sendiri baca pun rasa amat menyedihkan lah. Kalau anda masih ingat lagi, kes ini bermula daripada 5 Disember lagi. Tahun sebelum ni, 5 Disember lagi, 12 tengah-tengah hari, ibu kepada kanak-kanak lelaki autism yang berusia 6 tahun, Zain Rayyan Abdul Matin, berkongsi di Facebook mengenai kehilangan anaknya. Mak dia laporkan, bagi tahu kata anak dihilang. Kemudian 6 Disember 11 suku pagi, pencarian ibu mangsa gagal menemui anak sulung daripada dua beradik itu dan minta penduduk setempat membantu mencari kanak-kanak malang berkenaan. Dan kemudian hari yang sama, 6 Disember jam 4 suku petang, 4:12 minit petang lebih kurang, beberapa kanak-kanak memberitahu bahawa mereka melihat mangsa masuk ke kawasan belukar berhampiran dan mangsa turut dikatakan dilihat bermain di tingkat 3 blok kediamannya, tetapi melarikan diri sebaik melihat kehadiran orang lain. Dan hari yang sama juga, 6 Disember jam 4:27 minit petang, 4:30 lebih kurang, operasi dengan kerjasama Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya, unit anjing pengesan K9, dan bomba dijalankan di kesemua bangunan perumahan kawasan tersebut. Dan kemudiannya pada sebelah malam pula, polis menggerakkan operasi pencarian rumah ke rumah dan membabitkan 40 anggota dan penduduk setempat. Dan jam 10 malam pihak Ketua Polis Daerah Petaling Jaya maklumkan bahawa mayat kanak-kanak berusia 6 tahun itu ditemui di kawasan sungai. Jadi saya ingat kawan-kawan dan saya sekalipun, bila kita dapat sahaja berita kata anak ini ditemui di sungai dan sudah meninggal dunia, maka kita pun beranggapan bahawa ini merupakan satu insiden lah. Insiden maknanya mungkin anak tersebut hilang dan kemudian jatuh ke sungai dan kemudiannya mungkin dia lemas. Macam tragedi yang menimpa kepada ataupun kepada sesiapa je lah yang sebelum-sebelum kita baca. Ianya ada unsur jenayah. Ada unsur jenayah di situ. Dan berita yang seterusnya lah sampailah baru-baru ni semalam, ada pendedahan daripada pakar perubatan perunding forensik Dr. Rohayu Shahar Adnan selaku saksi yang ke-27, dan memang rumit sungguh kes ni. Saya pun tak tahu dan saya pun berasa pelik, kan. Padahal ialah kalau sesetengah individu yang membabitkan individu yang berprofil tinggi, barangkali mungkin rumitlah kesnya, membabitkan banyak pihak. Tetapi anak kecil yang autism, tak tahu kenapa dia begitu rumit sangat kesnya ini. Dan pendedahan daripada pakar perubatan perunding forensik Dr. Rohayu Shahar Adnan kata, pertama, mati akibat dijerut di leher dan bukan kerana lemas, satu. Keduanya, ada kesan lebam di beberapa bahagian anggota badan. Tiganya, terdapat hirisan luka di belakang kepala sebelah kanan atas. Keempat, wujud benda asing pada rongga pernafasan disyaki dimasukkan secara paksa melalui mulut. Allahu Akbar. Ya Allah. Yang kelima, luka potongan, tikaman dan hirisan di telinga kiri. Ya Allah. Anak kecil ni. Ya Allah. Anak kecil, tuan-tuan bayangkanlah diperlakukan dengan begitu kejam sekali. Keenam, dubur luka dimasukkan objek tumpul. Allahu Akbar. Manusia. Bagaikan sudah hilang erti kasih sayang di jiwa. Dan mana mungkin seorang anak kecil manusia tidak menjerit, meronta-ronta, sakit, minta tolong ketika dia diperlakukan sedemikian rupa. Ya Allah, saya tak tahulah. Jadi tuan-tuan bayangkanlah, kenapa manusia boleh jadi begitu? Kenapa? Sedangkan kita hari ini lambatkan ilmu, program-program keilmuan banyak dianjurkan di sana sini. Saya selaku penceramah sekalipun, kadang pendakwah, kita bermuhasabah tahu di mana kurang, di mana silap, atau di mana kelompongan usaha dakwah kita selama ini, di mana kurangnya lagi yang mengakibatkan setengah di kalangan masyarakat kita masih berpelakuan kejam, berpelakuan tidak berperi kemanusiaan ini terhadap orang lain. Tuan-tuan semua bayangkanlah ya,
Tak kisahlah darah daging sendiri ke orang lain ke apa. Mana perginya sifat ihsan? Mana perginya sifat ihsan di jiwa masing-masing mana? Sedangkan orang perlakukan pada anak kucing ke, buat pada binatang lain pun, kita akan marah. Kita akan rasa ini tindakan kejam yang patut diambil tindakan setimpal terhadap dia. Ini kan pula kepada manusia, anak kecil yang tidak mengenal apa-apa erti dunia orang dewasa lagi. Ya Allah, ya Allah. Sebab itu saya ingat kita kena kembali pada ajaran agama yang telah lama mengasuh kita supaya memiliki sifat ihsan. Sebab itu dalam Quran, sifat ihsan ini adalah kalimah yang diulang-ulang dalam Quran, iaitu sebanyak 108 kali dalam 101 ayat, berada dalam 36 surah, dan artinya ada 114 surah, 31.5% dalam Al-Quran menyebut tentang ihsan. Menyebut berkaitan tentang sifat ihsan sesama kita. Jadi tak sepatutnya kita selaku manusia benda-benda macam ni takkanlah, sungguh pun dia kata benda ni common sense tak diajar di sekolah sekalipun, takkan benda ni tak ada terlintas dalam hati. Mungkin setengah orang kata ketika dia melakukan perbuatan kejam ke apa itu, dia rasa dia naik hantu, dia naik syekh, dia lagi mengamuk ke apa. Tak boleh. Kita layanlah orang sebagaimana kita mahu kita dilayan. Mahukah anak cucu keturunan kita dilayan kejam seperti itu? Na'udzubillah min zalik. Sebab itu para alim ulama menyebutkan dalam Al-Quran, orang-orang yang Allah Ta'ala cinta. Allah cinta dalam Al-Quran golongan siapa? Iaitu golongan yang ada sifat pada dirinya disebut sebagai muhsin. Orang yang ada muhsin disebutnya. Apa dia yang kata muhsin itu? Dalam Quran 16 kali ayat Allah cinta terhadap golongan yang muhsin ini, ataupun orang-orang yang memiliki sifat ihsan. Ulama tafsir Raghib Al-Asfahani menyebutkan ihsan ini melimpahkan kenikmatan atau kebajikan kepada pihak lain, baik secara fizikal maupun secara spiritual. Maknanya seseorang yang ada sifat ihsan itu adalah dia seorang yang akan melimpahkan kebaikan, kebajikan, nikmat kepada pihak lain. Kita kan tengok orang dalam kesusahan, kita rasa nak bantu. Kita lihat orang yang diuji dengan musibah, macam rakan-rakan kita di Putra Haid, kita rasa kita nak bantu. Tak mampu nak bantu dari sudut kewangan, kita tak mampu dari segi tenaga, mampu dari segi kata-kata semangat ataupun iringan doa. Apa lagi? Dia ada rasa kasih dan ihsan tau. Dia maknanya dia nak memberikan kebaikan dan nikmat, berkongsi dengan orang lain, itu sepatutnya. Dan sebab itu orang-orang yang juga ada sifat ihsan ini adalah orang yang sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah tentang dialog Rasulullah SAW dengan Jibril, iaitu bila ditanya tentang apakah itu ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Ataupun kalau kau tak sampai tahap itu, engkau menganggap bahawa Allah melihat engkau. Macam tu. Kita kalau dalam hidup merasakan bahawa kita ni sentiasa diperhatikan. Jangankan kata diperhatikan oleh Allah SWT yang sememangnya. Diperhatikan oleh CCTV, diperhatikan oleh dashcam, diperhatikan oleh kamera AES, diperhatikan oleh speed trap, diperhatikan oleh orang yang ada di kiri dan kanan kita. Kadang ada orang share location pun dia tak nak share location dengan orang. Dia takut orang tahu dia kat mana. Ini kan bukan share location. Orang merasakan dia tu diperhatikan Allah. Ini tahap ihsan paling tinggi. Bila dia buat satu perbuatan tu, dia bukan soal nak memikirkan aku ni dapat like ke tak, aku ni dapat gift ke tak, aku ni dapat subscribe ke tak, aku ni dapat apa komen terbaik padu mantap Pak Abu. Tak, bukan. Dia ihsan maknanya dia buat sesuatu itu seolah-olah merasakan Allah melihatnya. Bayangkanlah kalau setiap di kalangan kita dalam dunia ni merasakan sifat yang sama, maka tak ada orang tergamak untuk melakukan kekejaman, melakukan keburukan, melakukan perkara yang tak baik terhadap orang lain. Bayangkan dalam kehidupan kita pun, hatta kalau bila kita menyembelih haiwan sekalipun, Nabi SAW sangat menitik beratkan
Maknanya nak membunuh haiwan sekalipun, nak menyembelih binatang sekalipun pun ada adabnya, ada sunnahnya, ada cara dan kaedahnya. Begitu maknanya beradab sekali, sopan agama kita dan begitu ihsan sekali. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Innallaha katabal ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinuz zibhah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Allah Taala telah tetapkan ihsan atas setiap sesuatu atas dunia ini. Dan apabila kamu nak membunuh, maknanya kita nak makan ataupun kita nak ialah kita nak makan haiwan, nak makan kambing, nak makan lembu, maka lakukan ia ataupun bunuhlah ia dengan cara fa ahsinul qitlah, sebaik-baik, dengan penuh ihsan. Tu dia. Dengan sebaik-baik cara. Tu dia. Maknanya walaupun kita nak sembelih dia sekalipun, tapi dengan sebaik-baik kaedah cara membunuhnya itu. Asah atau tajamkan pisau. Ketika asah pisau tajam tu pula, jangan diasah depan binatang tersebut. Lembut-lembut usap dia. Jangan menyeksa dia. Jangan lakukan apa-apa unsur yang bersifat seolah penderaan. Ini semua binatang. Apatah lagi kita manusia. Marahkan anak ke, marahkan anak mentang-mentang anak tu mungkin orang kelainan upaya ke apa. Takkan sampai nak melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Contoh, kan, siapa-siapa pun kadang dia rasa, geram tu saat anak tak dengar cakap dia ni, dah lah otak dia macam. Tak boleh. Fa ahsinul qitlah, maknanya kalau nak menyembelih pun dengan cara yang terbaik sekali. Tu dia. Dan bukan setakat itu je. Wa idza zabahtum fa ahsinuz zibah. Dan kalau kalian nak melakukan korban, maka korbankanlah ia dengan cara yang juga terbaik sekali. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengajar kita supaya dalam kehidupan ada sifat kasih sayang. Malah kasih sayang ini adalah pancaran keimanan seseorang. Sebab itu ilmu adalah jalan menuju iman. Iman adalah jalan menuju kasih sayang. Dan kasih sayang adalah jalan membawa kita ke syurga. Boleh saya ulang sekali lagi? Ilmu adalah okey, tolong type di ruang komen. Tolong type di ruang komen yang saya sebut ni, tolong type okey, supaya kawan-kawan yang lain yang mungkin kadang dia tak dengar habis, dia skip ni, dia dapat juga ilmu ni. Ilmu adalah jalan menuju iman. Iman adalah jalan menuju kasih sayang. Dan kasih sayang adalah jalan menuju ke syurganya. Itu dia. Kasih sayang Allah terhadap kita. Dan kita pun sayang terhadap Allah. Maknanya, dengan adanya kasih sayang itu, membawa seseorang ke syurga. Tapi kalau hidup sakit ke orang, lepas tu menyusahkan kehidupan orang, mendera orang lain, menzalimi orang lain pula, macam mana apa cerita? Kan? Jadi saya ingat benda-benda ni patut. Sebab tu kalau tengok dulu berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu orang lelaki diriwayatkan anna rajulan asja'a syatan yuridu an yazbahaha wa huwa yuhiddu shafratahu faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aturidu an tumitaha mautatain hala haddatta shafrataka qabla an tusja'aha. Nabi SAW satu hari nampak ada satu orang lelaki yang mana dia nak sembelih kambing dia. Cuma dia nak sembelih kambing dia tu dalam keadaan dia dia nak sembelih kambing tu, dia asahnya pisau tu depan kambing dia. Maka Nabi SAW kata, aturidu antumi tahamau tatain, engkau ni nak bunuh dia dua kali ke? Kau nak bunuh dia dua kali ke? Apa maksud bunuh dua kali? Maksudnya psycho dah, faham psycho. Maksudnya duk asah suruh serah pisau nak sembelih tu kan. Duk api asah depan dia seolah-olah macam psikologinya kau menyembelih dia tu. Macam orang kadang macam ada orang ni lah. Ni contoh tak sesuai tapi nak bagi faham. Macam ada orang kan nak cucuk vaksin kan, nak cucuk. Jadi cucuk tu mungkin sakit dah. Sebelum kena cucuk tu dia tengok nurse tu duk cek-cek ke, doktor duk cek-cek. Cek-cek tu pun duk tekan-tekan jarum tu pun dia berasa lain dah, tu seolah-olah gitulah. Tak kena cucuk lagi tapi baru tengok jarum tu dia psycho. Tak boleh lah. Kan?
Maka Nabi SAW ajar supaya tajamkan pisau itu jangan di hadapan dia. Punyalah agama ini mengajar tentang erti kasih sayang dalam kehidupan kita. Berlaku ihsanlah sesama kita, juga terhadap binatang maupun siapa saja makhluk Allah yang ada di atas muka bumi Allah ni. Moga dengan kita menyayangi pihak lain, menyayangi makhluk Allah yang lain, Allah jua sayang pada kita.